Menurut Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, bukhur ialah apa yang dibakar daripadanya adalah kayu gaharu dan seumpamanya. Ia mengeluarkan bau yang harum apabila ia dibakar. Amalan membakar bukhur meskipun dianggap asing, tetapi bagi masyarakat Arab, ia digunakan sebagai sumber pewangi dalam rumah ataupun di masjid. Bau bukhur itu digunakan untuk memberikan suasana yang tenang dan menyenangkan serta menghapuskan bau yang tidak diingini. Oleh itu, walaupun ia kelihatan tidak biasa bagi setengah pihak, amalan membakar bukhur mempunyai sejarah dan makna yang mendalam dalam budaya dan agama bagi orang Arab. Penggunaan bukhur adalah sesuatu yang sudah dikenali oleh masyarakat Arab sebelum dan selepas Islam, dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa beliau menyatakan, kana ibn Umar iza istajmara bi alwah ghaira mutarrah bi kafur yatrahuhu ma'a alwah thumma qala hakaza kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, Ibnu Umar apabila ingin berwangi, maka dia akan berwangi dengan kemenyan ataupun bukhur tanpa mencampurkannya dengan bahan lain, atau berwangi dengan kafur atau mencampurkan kafur dan kemenyan. Dia berkata, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwangi. Dalam hal berwangi ini adalah tindakan yang mesti kita lakukan terhadap rumah-rumah Allah seperti di masjid dan di surau ataupun di rumah kita misalnya, sebagai menjaga kebersihan daripada segala bentuk kotoran dan najis. Selain itu, kita perlu menguruskannya dengan rapi serta membersihkan setiap unsur yang boleh mengotorkan tempat suci ini, iaitu di masjid dan di surau ataupun di rumah. Bahkan antara perkara yang sangat dianjurkan adalah mengharumkan masjid dengan menggunakan kayu gaharu ataupun bahan wangi-wangian yang lain yang dapat memberikan bau yang menyegarkan. Ini adalah kerana masjid mempunyai kedudukan yang tinggi dan penting dalam masyarakat yang menjadikan tempat ini tempat yang lebih dihargai oleh orang ramai serta menambahkan keindahannya. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur wa an tunazzafa wa tutayyaba. Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangunkan masjid di tempat yang banyak rumahnya dan juga memerintahkan untuk membersihkan serta memberikan wangian padanya. Al-Mulla Ali Al-Qari menukilkan dalam kitabnya Mirqa Al-Mafatih Syarah Mishka Al-Masabih bahawa Ibnu Hajar dalam isu ini beliau menyatakan mengharumkan masjid dengan bukhur adalah disunatkan, berbeza dengan pendapat Imam Malik yang menghukumkannya sebagai makruh. Begitu juga Al-Sya'bi mengatakan perbuatan tersebut merupakan sunnah. Bahkan disebutkan bahawa Abdullah radhiyallahu an mengharumkan masjid ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an duduk di atas mimbar, dan sebahagian dari salaf gemar